Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama dengan saya Syarul Kamal dalam Travelog Desa Purna Muda, sebuah rancangan di mana saya akan membawa anda semua untuk kita sama-sama mengembara dan menjejaki golongan usahawan belia yang memilih kerjaya mereka di desa atau kampung. Selain daripada itu, saya juga akan bawakan penonton pergi ke satu lokasi inap desa yang unik dan menarik. Dan sekarang ni saya berada di Taifeng, Perak. Kalau nak tahu apa lagi menarik untuk episod kali ini, teruskan bersama dengan saya. Penonton semua, ada kajian yang mengatakan ramai anak-anak muda kita ni dia lebih memilih kerja mereka di bandar sana, duduk di dalam pejabat, di bawah penghawa dingin, sejuk, bersih. Tapi sebenarnya kan sekarang ni dah ramai dah anak-anak muda kita, usahawan belia kita terutamanya, yang lebih memilih kerjaya mereka di desa atau kampung atas faktor ekonomi dan tidak ditekan. Betul ke? Jadi kalau kita nak tahu betul ke tidak, ayuh ikut saya, kita bersama dengan Desa Purna Muda kita untuk episod kali ini. Lain kali kalau nak buat ni, ikan dia kena sama kepala macam ni. Kenapa dekat sini lelaki kat belakang, sini bahagian perempuan untuk baking? Bukan puan, sebenarnya saya ni saja nak meringankan beban akak ni. Kan? Ringankan beban kat belakang. Tak adalah. Sebenarnya inilah dia usahawan muda kita untuk episod kali ni, iaitu Puan Balkis. Oh, ini proses untuk baking perkasam. Kita ada banyak perkasam. Ada perkasam daging, perkasam ikan, perkasam telur sotong, perkasam daging pedas manja, perkasam daging tumbuk. So dekat sini semua untuk proses baking. So untuk dalam balang memang kita kena wrap supaya dia selamat. Lebih selamat lah. Ya. Ini dekat bahagian depan. Ini kita dah skip jauh sebenarnya kan. Jauh dah ni, nak sampai nak ujung dah ni. Dah nak habis. Saya nak tahu yang betul-betul daripada dia goreng ke apa, ikan bilis contohnya kan. Ada? Dekat belah mana tu? Kat belakang semua proses daripada potong daging, daripada serap daging, lepas tu daripada goreng ikan bilis, gaul ikan bilis, semua dekat belakang. Jom kita duduk belakang dulu. Okey, jom. Okey. So kat sini kita bahagian proses lah. Macam ni, daging yang untuk kita buat daging kasam tu, kita akan potong, kita akan slide dekat sini, menghasilkan daging yang macam ni. Okey. So dia akan keluar slide siap macam ni. Kita tak perlu lagi, kalau dulu kita pakai pisau, angkat apa semua kan. Inilah dia inovasi yang berlaku lah kan. Menjimatkan tenaga pekerja. Betul. Dan masa juga. Yes. Dan masa. Dalam satu hari tu kita dah boleh buat berapa kilo. Dari segi kualiti macam mana? Kualiti tetap sama. Kualiti tetap sama. Kualiti kita tapi lebih better lah daripada sebelum ni. Kalau macam sebelum ni ada bahagian lemak kita tak boleh nak potong semua. Sekarang kalau dah macam ni, tajam macam ni, lemak pun kita potong sekali. Betul. Ni yang besar ni. Ini mesin perapan. Oh, ni mesin perapanya. Inilah mesin perap kasam kita. 700 kilo daging. Hanya memerlukan masa 1 jam 15 minit. Siap keluar jadi kasam. Kalau tak sebelum ni? Kalau tak sebelum ni, kita pakai peti sejuk, simpan perap dalam peti sejuk. Dalam satu hari nak dapat 700 kilo pun tak dapat. Dalam 200 kilo, 300 kilo. So bila ada ni, lagi cepat, lagi
banyak pengeluaran yang kita dapat Betul. keluarkan. Jadi bermaksud lebih membolehkan untuk menghasilkan lebih banyak lagi produknya tu kan. Kita dapat hasilkan dalam kalau dulu satu hari kita hanya boleh fokus satu produk, tapi sekarang satu hari kita boleh fokus banyak produk. Sebab kita jimat masa, tenaga bekerja pun kita jimat. Hanya satu orang untuk cover semua kat sini. Empat kat sini. Wow. So dia Jadi tak seorang je lah. seorang je. So tak perlu banyak tangan untuk buat semua. Kat ini lepas tu terus pergi. Dan kemudian yang di sebelah sana tu juga proses itu apa? proses untuk kita masak. Boleh kita tengok? Boleh? Jom. Jom. Okey. Baik. Ni bahagian proses kita punya produk lah. So untuk yang masak-masak semua kat sini. Kita ada sini pekasam daging pedas manja. Pekasam daging tapi ready to eat. Okey. Dia ada rempah dia tersendiri. Ini yang kita kata produk kita inovasi. Bukan setakat perapan kita inovasi, tapi untuk kita punya produk makanan pekasam tersendiri kita dah inovasikan dah. Dia ada rempah dia tersendiri, ada rasa pedas, ada rasa Dia bukan pekasam biasa lah ni. Ya, bukan pekasam biasa. Tak pernah makan kan? Tak pernah. Nanti kita bagi rasa. Makan. Nanti kita bagi Yang rasa. mana? Okey, yang kat sebelah sana kita tengah goreng ikan bilis. Okey, ini untuk sambal ikan bilis kita lah. So ini kita untuk goreng ikan bilis. Sebelah sana kita tengah goreng cili. Cili. Okey, baik. Maksudnya dah selesai je dekat sini. Selesai kat sini, tak selesai lagi. Kita akan pergi ke part kat sini untuk bahagian proses dia punya sambal. So kita gaul dengan kita punya rempah. Lepas tu baru bawa yang ke depan tadi. Baru bawa kat depan tadi. Bawa kat depan tadi. Okey, sebenarnya kan Puan, saya ni ada banyak soalan yang saya nak tanya tentang diri Puan, tentang macam mana Puan berkecimpung dalam perniagaan ni. Apa kata kalau kita bagi penonton kita dekat rumah tu rehat kejap, relax. Kita siap sedia untuk kejap lagi saya nak tanya dengan Puan. Boleh? Okey, boleh. Mantap.